Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Boleh kenalkan nama anda tak? Salam, nama saya Muhammad Ishak. Apa, Iqmal, anda belajar kat mana dengan kos apa? Sekarang saya belajar degree in International Business di UniKL Business School di Sentul, Kuala Lumpur. Oh, kalau sekarang ni saya nak tanya soalan boleh ke? Boleh. Okey. Soalan yang pertama ialah, apakah aplikasi digital atau AI yang paling kerap anda gunakan dalam pembelajaran anda? Sekarang yang saya paling guna kerap adalah ChatGPT. Oh, yang apa soalan yang kedua pula, yang bagaimanakah aplikasi tersebut membantu anda menyiapkan tugasan atau memahami topik? So, ChatGPT ni banyak bantu saya sebab bila kita menggunakan Google saja untuk mencari maklumat, ia agak terhad. Jadi ChatGPT ni dapat bantu kita menyusun kita punya idea dan kecantikan kita punya kerja. So saya guna ChatGPT untuk sebagai sentuhan terakhir dalam assignment ataupun kerja saya. Oh, faham. Sekarang ni, soalan terakhir, pada pendapat anda, apakah kelebihan utama aplikasi tersebut berbanding kaedah pembelajaran biasa? Kalau kebaikan dia adalah cepat. Kita tak perlu nak cari jawapan, kita tak perlu nak cari di dalam Google secara spesifik. Kita boleh saja copy ataupun ambil kita punya assignment tu, kita paste dalam ChatGPT tu. So dia boleh keluarkan beberapa reference yang kita boleh guna sebagai rujukan untuk kita buat assignment tu. Oh, faham. Jadinya, berdasarkan kesimpulannya, anda lebih memilih aplikasi zaman moden berbanding zaman dahulu. Betul. Sebab Okey. zaman moden lebih accurate. Faham. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan saya untuk menjawab beberapa soalan daripada saya. Okay, baik. Sama-sama.